Yang selalu memberi hidup lebih penuh arti. Kau lah kekasih hati. Cinta kita selalu ku dibuat bahagia hingga menyejukkan hati, mewujudkan mimpi. Hanya namamu cinta yang selalu ada, hadirkan damai dalam ruang hatiku. Hanyalah kau cinta di dalam hidupku. Aiskrim? Lately Cik Su selalu tengok Del makan aiskrim tengah malam. Tak elok tau. Nak montai macam Cik Su ke? Tak adalah. Del cuma suka snacking-snacking je. Macam mana siang tadi? Jumpa Alfa? Awak boleh tolong saya? Tolong. Nak tolong apa? Tolong inform saya bila dah sampai rumah. Kenapa pula saya nak inform Mamak? Yelah, kalau awak tak inform saya, mesti saya tertanya-tanya satu hari awak dah sampai rumah ke belum. Del suka dia? Del? Del? Suka tak? Del tak beranilah nak suka dekat siapa-siapa sekarang ni, Cik Su. Cik Su tahu kan? Tak apa, Cik Su faham. Tapi Del okey kan kalau nak kenal-kenal dulu? Okeylah. No worries. Cik Su tak paksa. Esok jangan lupa ada session dengan Dr. Ryan. Tapi Cik Su tak dapat hantar lah. Sebab Cik Su ada meeting. Del okey kan kalau pergi sendiri? Okey. Good ke? Tu lepas makan aiskrim jangan lupa gosok gigi. Okey, Cik Su. Cik Su naik dulu. Alright. Good night. Good night. Long, sekejap tau. Angah tengah settlekan hujah ni. Nak bawa pergi makan. It's okay, Ngah. It's okay. Alung percaya dekat Ngah. Cuma Alung nak tanya. Adik mana adik? Sebab dia tak ada dekat bilik tu. Oh, adik Angah suruh wakilkan Angah pergi seminar guaman tu. Angah tak sempat. Okey. Okey. Sebenarnya, bonda yang suruh Alung datang sini sembang dengan Ngah. Adela. Yes. Baru nak kenal-kenal, Long. Suka tak? She's not bad. Be honest. Kualiti tu yang Angah suka. Yang tak suka? Belum ada lagi. Tapi, Angah ada satu perasan, ada perangai pelik lah kat dia. Pelik macam mana tu? Entah. Dia nampak macam tak selesa. Of course lah, Ngah. Sebab korang kan baru kenal. Ya, tapi bukan dengan Angah. Dengan semua benda. Semua benda? Ish. Tapi tak tahu lah, mungkin perasaan Angah kot. Ataupun, sebelum ni dia pernah traumatized. Kan? Who knows? Yelah, zaman sekarang banyak orang pelik-pelik. Tapi ni tak ada confirm pun. Just my guess. Kan? So, hari ni awak nak share apa? Saya jumpa someone. Oh. Siapa? Seorang lelaki. Kawan awak? Bukan. Kita orang berjumpa ni pun sebab
Cik Su dengan mak dia yang set up. Macam mana orang dia? Dan kenapa awak setuju nak jumpa dengan dia? Sebab Cik Su. Are you planning to see him again? Adalah, jumpa orang baru dalam hidup ni is something good tau. Orang baru, conversation baru, Masalah baru. pengalaman baru. Why not you just embrace and enjoy? Tak salah pun kan? Hello, Cik Su. Dah, baru je habis. So far, okey je. Okey. Jap, Cik Su. Dah nak pergi jalan-jalan dulu boleh tak? Okey. Bye. Aku nak pergi mana ni? Lidah mula keluh, tubuh mula kaku. Ku hanya terpaku melihatmu di depanku. Pandanglah diriku seperti pandanganku padamu. Senyumlah padaku seperti senyumanku untukmu. Kenapa awak lupakan titik tengah hidup awak? Dan kenapa awak masuk dalam bulatan hidup saya? Saya masuk dalam bulatan hidup awak sebab boleh saya jadi sebahagian daripada titik tengah hidup awak. Hanya namamu, cinta yang selalu ada. Hadirkan damai dalam ruang hatiku. Hanyalah kau, cinta di dalam hidupku. Takkan pernah sampai hatiku melukai dirimu. Cinta. Kini ku sadari setelah lama ku cari, kau lah belahan jiwa yang selalu memberi hidup lebih penuh arti. Kau lah kekasih hati. Cinta kita selalu ku dibuat bahagia hingga menyejukkan hati, mewujudkan